Dipersilakan adik Fauzana Syahirah binti Zahrul Lail daripada negeri Selangor. الآن نشاهد ونستمع ما قص علينا فيها القرآن العظيم، وبذلك يتشرف المجلس بدعوة الفائزة الأولى لمسابقة القصص من القرآن في هذه الحفلة الكريمة، فليتفضل مأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi acara, barisan hakim, seterusnya hadirin yang mulia. Ashabus Sabti, tajuk cerita. Ashabus Sabti merujuk kepada kaum Bani Israel yang tinggal di kota Ailah, berhampiran Laut Merah. Kebanyakan penduduknya menjadi nelayan dan peniaga. Mereka hidup pada zaman Nabi Daud alaihissalam dan mengamalkan syariat Nabi Musa. Hari Sabtu, hari yang mulia, umat yang beriman menyambut gembira urusan dunia ditinggalkan segera. Mereka beribadah mengagungkan pencipta. Namun di sebalik insan yang taat, terdapat golongan yang dilaknat akibat melanggar larangan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ju'ila as-sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi. Sesungguhnya diwajibkan, yakni menghormati hari Sabtu ke atas orang-orang yang berselisih padanya. Surah An-Nahl ayat 124. Ya kawan-kawan, umat Nabi Muhammad pula disyariatkan memuliakan hari Jumaat. Kerajaan Brunei bakal mengenakan denda kepada kaum muslimin yang meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja. Umat yang taat hidupnya berkat. Keimanan penduduk Ailah diuji Allah. Pelbagai jenis ikan berenang-renang ke tepian. Siapa terpandang, hati kan tertawan, menahan godaan. Jumlah ikan yang memenuhi pantai amat luar biasa. Anehnya, kejadian itu hanya berlaku pada hari Sabtu, sedangkan Allah melarang mereka menangkap ikan pada hari tersebut. Penduduk Ailah mula mencari hela. Ayo kita bina saliran dan empangan, kata golongan pertama yang tamakkan harta. Jangan memerangkap ikan pada hari Sabtu dan mengutipnya pada hari lain, tetap dilarang oleh Allah, kata golongan kedua. Kami tidak mahu masuk campur urusan kalian, kata golongan ketiga. Mereka bertelagah sesama sendiri. Namun golongan yang engkar tetap meneruskan perancangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Surah Ali Imran ayat 104. Ya kawan-kawan, larangan Allah ada hikmahnya. Contohnya, larangan menghisap rokok elektronik atau vape yang telah difatwakan haram sememangnya amat membahayakan kesihatan. Hindari larangan, tingkatkan iman. Setelah melihat empangan dipenuhi ikan, sebahagian penduduk Ailah yang dahulunya rajin beribadah telah menjadi kufur. Mereka menjadi sombong dan tidak menghiraukan larangan Nabi. Hari larangan telah dipersendakan,
mereka berpesta menangkap ikan. Ikan bukan sebarang ikan, ikan diutus menguji iman. Hidup mewah menjadi hartawan dengan hasil yang diharamkan. Puas Nabi Daud merayu agar kaumnya segera bertaubat. Namun nasihat baginda tidak diindahkan. Ibarat mencurah air ke daun keladi, mereka semakin membenci Nabi. Mulai hari itu, tembok dibina sebagai pemisah, membezakan yang kufur dan taatkan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Orang-orang yang memberi nasihat itu berkata, nasihat itu untuk melepaskan diri daripada rasa bersalah kepada Tuhan dan supaya mereka bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 164. Ya kawan-kawan, dengarlah nasihat, hindari maksiat. Seperti sambutan hari Valentine yang telah diharamkan tetap disambut oleh golongan remaja setiap kali menjelangnya 14 Februari. Insafi diri, hidup diberkati. Sedihnya Nabi Daud melihat kedegilan kaumnya. Kehadrat Allah Nabi adukan, umatnya sombong enggan beriman. Amar ma'ruf mereka tinggalkan, nahi mungkar jadi amalan. Allah mendengar rintihan baginda. 3 hari 3 malam ujian melanda. Kaum yang kufur bertukar rupa, ditumbuhi bulu seluruh tubuh mereka. Bumi bergegar, gempa yang dahsyat pula melanda, menimpa orang derhaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maksudnya, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Surah Al-Baqarah ayat 65. Ya kawan-kawan, renungi hikmah di sebalik kejadian. Contohnya, mengapa gempa bumi melanda, tsunami, El Nino dan sebagainya? Itulah bukti Allah berkuasa. Akhirnya, golongan kufur menerima balasan, tiada guna menyesal kemudian. Golongan beriman Allah selamatkan, peristiwa ngeri wajar direnungkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.